Bijak, bijak, bijak. Itu istilah yang saya gunakan untuk seluruh jawatan kuasa Surau Al-Yumni Bandar Kirara Puchong. Kerana apa? Bukan hanya ruang solat utama, tetapi ini kelas tadika untuk anak-anak. Bayangkan nanti ada anak-anak belajar dekat sini, belajar Al-Quran dengan suasana riuh bising anak-anak tu sambil mengimarahkan surau. Bukan ini saja, bukan dewan tadika, ada bangunan dewan bilik khas, bilik serbaguna dan juga ada tandas dan juga tu dia bilik pengurusan jenazah. Jadi inilah dia kelengkapan yang sebelengkap disediakan di Surau Al-Yumni Bandar Kirara Puchong ini. Tinggal RM250,000 saja lagi. Kalau anda dapat lihat, kapet belum ada, aircon tak ada, kipas tak ada, PA system tak ada. Jadi jom sama-sama kita membantu AJK Surau dalam kebijaksanaan untuk menyediakan peluang saham akhirat untuk kita. Jom klik link yang kami sediakan dan gunakan QR code yang kami sediakan untuk anda. Jom.